tubuh badan seorang gadis adalah sebuah misteri. Ada kalanya kita benci, ada kalanya kita gembira. Kenali dan fahami komplikasi dan misteri di sebalik menjadi seorang gadis remaja. Dear Kak Azah, saya selalu sensitif bila datang period. Dulu tak macam ni. Tapi lepas datang period selalu senang marah, sedih, bad mood. Kenapa? Macam mana nak mengawal emosi ni? Bad mood adalah sangat normal. Kenapa ia berlaku? Kerana ia sebahagian daripada proses pembesaran daripada seorang gadis ke seorang wanita. Macam mana nak mengawal emosi ni? Apa kata kalau adik fikir perkara-perkara yang happy dalam kehidupan adik, ataupun buat kerja volunteer, tolong orang lain, ataupun adik bersukan dengan keluarga atau kawan-kawan. Kerana dengan banyak-banyak aktiviti ni, susah untuk menjadi sedih. Ataupun kalau semua tak jadi, apa kata kalau adik menangis? Menangis kerana kalau kita menangis, kita boleh lepaskan tension dan berasa lega. Tapi apa yang penting, jangan simpan dalam hati. Ya Kak Azah, saya berusia 15 tahun. Saya share bilik dengan 2 orang adik-beradik. Saya rasa tak ada privasi langsung. Macam mana nak atasi masalah ni? Kalau share bilik dengan adik-beradik memang tak ada privasi. Kak Azah faham. Tapi apa kata kalau adik gantungkan mesej kat pintu tu yang adik nak privasi dari jam berapa ke jam berapa. Janganlah sampai berjam-jam, setengah jam, 1 jam. Okeylah kan? Lepas tu habis tempoh, buka pintu. Kalau adik-beradik atau sesiapa nak masuk dalam bilik untuk mendapatkan sesuatu, suruh mereka ketuk pintu dulu baru masuk. Okey? Ada soalan, tanya Kak Azah di 3r.com.my.